Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara Dr. Amran. Terima kasih kepada penduduk kampung Surat Maidil. Alhamdulillah pada hari ini sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk meraihkan majlis khatam Quran, berbuka puasa dan meraihkan untuk orang yang kurang berkemampuan dan pelajar-pelajar tahfiz. Majlis yang kita adakan setiap tahun yang mana mendapat sambutan yang sangat baik daripada penduduk dan penduduk sekampung ni dan penduduk sekitar. Mana usaha yang kita buat ni, kita akan teruskan lagi untuk acara yang tahun-tahun yang akan datang. Okey, apa pun yang saya lihat pada hari ini dari segi fasiliti tempat ni sangat kondusif. Kalau kita tengok dengan balainya, dua pasang dengan kedudukannya. Kalau kata hujan pun hari ni, sebab kebiasaannya dulu kalau kita buat 2-3 tahun yang sebelum tu hujan. Tapi saya rasa dari segi fasilitis yang ada sekarang ni sangat kondusif dan selesa lah untuk kita nak sambut apapun. Terima kasih kepada pengurusi jawatankuasa penduduk ni Cik Haji Nabiah sebab atas usaha tuan untuk menggerakkan gerak kerja ni. So apa harapan Tuan Haji? Tahun lepas masa kita adakan majlis hujan, dan alhamdulillah pada tahun ni kita upgrade fasiliti yang ada di surau ni dengan membina dua kemah kekal. Kemah kekal yang mana struktur daripada besi. Kemudian di bahagian tengah ni ada satu struktur yang agak tinggi sikit untuk cover bahagian kiri dan kanan. Di mana sumbangan daripada penduduk kampung yang mana Tuan Imam minta penduduk kampung yang mana nak memberi sumbangan, sama-sama menyumbang untuk membina dua kemah itu. Alhamdulillah, apapun ucapan tahniah dan terima kasih atas iltizam Tuan sebagai Tuan Pengerusi dapat menggerakkan penduduk kita. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.